Mari lihat dan dengar. Sulalatus Salatin Bab 2, Jadi Anak Angkat Raja Perempuan Bintan. Selamat datang ke kupasan kali ini. Hari ini kita nak selami sebuah legenda pengasasan, satu kisah yang telah membentuk takdir sebuah kerajaan agung. Bunyi macam pelik kan? Seekor pelanduk kecil boleh ajar seorang raja tentang takdir? Inilah yang kita nak bongkar dari naskah sejarah Melayu. Kita akan telusuri kisah asal-usul sebuah kota agung bermula dengan seorang putera misteri bernama Sri Teribuana. Okey, jadi kisah kita bermula bila Sri Teribuana tiba di Bintan. Dekat sana, baginda disambut oleh pemerintahnya, Ratu Wan Sri Beni, dan pertemuan inilah yang mengubah segalanya. Cuba anda bayangkan sekejap. Dengan pantas dan tanpa ragu-ragu, sang ratu terus buat satu pengisytiharan yang wow. Dia bukan saja ambil Sri Teribuana jadi anak angkat, tapi dia serahkan semua sekali, kerajaan, angkatan tentera dan semua alat kebesaran diraja. Dan dengan kata-kata inilah, boom, kehidupan Sri Teribuana berubah serta-merta. Baginda terus diterima sebagai pemerintah yang baharu. Macam tu je. Komitmen ratu ni bukan calang-calang tau. Untuk buktikan kesungguhannya, isteri Sri Teribuana pun disambut dengan penuh gilang gemilang. Bayangkan, diarak dengan usungan emas bertatah permata. Ini betul-betul nak kukuhkan status keluarga diraja yang baharu ni. Maka Sri Teribuana pun secara rasminya ditabalkan dan bermulalah era pemerintahan baginda di Bintan. Sebagai raja yang baru, apa langkah pertama baginda? Mestilah susun pentadbiran. Baginda ni bijak. Dia lantik orang-orang penting dari rombongannya sendiri dan dari pihak ratu. Jadi peralihan kuasa tu berjalan lancar, tak ada huru-hara. Selama 2 tahun, semuanya berjalan dengan sempurna. Kerajaan Bintan aman dan makmur di bawah pemerintahan Sri Teribuana. Tapi, macam dalam mana-mana cerita hebat, ketenangan ni biasanya tak akan kekal lama. Walaupun dah ada segalanya dan negerinya makmur, satu hari tu, raja tiba-tiba rasa resah. Timbul satu keinginan yang sangat kuat, yang tak boleh dihalang, untuk keluar dan meneroka dunia di luar pulau tu. Mestilah bonda angkatnya cuba pujuk. Kenapa nak pergi jauh-jauh? Semua dah dekat sini. Tapi hasrat raja ni bukan biasa-biasa. Sampai tahap baginda cakap, kalau beta tidak pergi, beta akan mati. Serius betul kan? Bila dah nampak raja betul-betul nekat macam tu, para pembesar pun siapkanlah armadanya. Dan kita bukan cakap pasal beberapa buah kapal je tau. Kapal-kapal ni banyak sangat sampai laut tu nampak macam dipenuhi kayu hanyut. Itulah bukti kekuasaan seorang raja. Maka, raja pun memulakan pelayarannya. Akhirnya, baginda singgah di Tanjung Bemban untuk satu perburuan diraja. Dan dekat sinilah, satu peristiwa luar biasa yang menjadi titik tolak segala-galanya berlaku. Okey, jadi perburuan pun dimulakan. Anjing-anjing buruan raja terus meluru masuk ke dalam hutan. Tapi, tiba-tiba, seekor anjing buruannya terjumpa sesuatu. Seekor makhluk yang aneh, tapi cantik. Inilah saat yang paling tak dijangka. Seekor pelanduk putih yang kecil, bila dikepung anjing buruan yang besar tu, dia bukan lari, dia pusing balik dan tendang anjing tu sampai terpelanting. Bayangkan, pelanduk kecil kalahkan anjing buruan yang gagah. Memang luar biasa. Kena faham, pelanduk ni bukan sebarangan haiwan dalam cerita rakyat kita. Ia adalah simbol kebijaksanaan yang menang melawan kekuatan kasar. Jadi bila pelanduk ni menang, ia macam satu petanda yang sangat kuat. Ia seolah-olah nak cakap, kekuatan sebenar bukan pada saiz, tapi pada keberanian dan akal. Raja nampak je kejadian tu. Baginda terus faham. Wah, fikirnya, kalau haiwan kat sini pun berani macam ni, apatah lagi manusia dia? Baginda yakin, tanah ni ada semangat yang kuat dan ditakdirkan untuk jadi sebuah negeri yang hebat. Disebabkan ilham dari pelanduk tadilah, Sri Teribuana pun panjat sebuah bukit berdekatan nak tinjau kawasan sekeliling. Dari atas sana, mata baginda terus tertumpu pada satu ufuk yang baharu di seberang lautan. Jadi, apa agaknya yang baginda nampak dari atas bukit tu? Apa yang betul-betul dah menarik perhatian baginda? Baginda nampak sejalur pantai, tapi bukan sebarang pantai. Pasirnya putih bersih, berkilauan, macam memanggil-manggil dari jauh. Bila baginda tanya para penasihatnya, mereka pun beritahu, tempat yang ada pantai yang indah tu namanya Temasih. Jadi, raja hantar utusan balik ke Bintan nak maklumkan rancangan barunya. Dan bondanya, baginda beri restu 100%.
siap berjanji akan hantar seluruh isi istana dan rakyat Bintan untuk ikut Seri Teribuana ke Tanah Baru tu. Dan begitulah ceritanya. Gabungan antara gerak hati seorang raja, satu petanda aneh dari seekor pelanduk dan pemandangan sejalur pantai putih menjadi permulaan kepada sebuah kerajaan baru di pesisir Temasek. Kisah ni macam nak ingatkan kita kan, kadang-kadang perkara-perkara hebat ni tak bermula dengan rancangan yang teliti pun, tapi dengan keberanian untuk ikut satu ilham atau petanda.